mendapat barangan yang kita idam-idamkan ataupun hadiah yang sangat kita inginkan akan menyebabkan lonjakan emosi sebenarnya. Tak pasal-pasal je kita dia rasa terharu, rasa nak teroyak dibuatnya. Tak sabar rasanya. Yalah awak nak tengok apakah hadiahnya. Biarlah awak nak tengok apakah hadiah. Begitu jugalah apa yang berlaku kepada Bella Astillah. Kenapa dia rasa sebab menitiskan air mata sebab mendapat barangan yang memang dia idam-idamkan, iaitu mikrofon tu. Mikrofon putih tu. Tak tahulah berapa harganya. Ada bayangkanlah sebelum ini nyanyi pun pakai pen aja. Apakah hairnya koma? Udah nyanyi pun pakai pen aja, tapi pakai pen pun merdu juga suaranya. Jadi apatah lagi lah kalau sekarang ni dapat mic yang diidam-idamkan tu. Jadi koma bila kita dapat sesuatu yang memang kita idam-idamkan, dia akan menyebabkan yang pertamanya lonjakan emosi, rasa kegembiraan, rasa terharu, menitiskan air mata seperti mana yang berlaku pada Bella Astillah ni. Dan apabila kita mendapat sesuatu hasil daripada usaha kita sendiri, dia akan meningkatkan juga keyakinan kepada keupayaan diri kita. Dia akan memperkukuhkan lagi kepercayaan kita terhadap kemampuan kita. Sebab itulah kita tengok Bella Astillah ni makin lama makin maju. Macam-macam bidang yang dia cuba ceburi. Dan semua pengalaman seperti yang dilalui ini akan menghasilkan emosi positif yang mendalam. Jadi tahniahlah kepada Bella Astillah kerana mendapat sesuatu yang diidam-idamkan.